Okey, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita bawakan waktu ini tentang makanan. Hmm. Mana dalam Pocket Biz hari ini kita nak bincang tentang industri F&B. Kalau pergi ke Melaka, sebut saja Pizza Love Melaka, pasti ramai yang kenal. Ya. Sebab jenama ni sangat terkenal dengan pizza hand stretch yang dibuat segar, keju yang melimpah dan yang paling penting, harganya sangat mesra poket. Betul. Tapi apa yang membuatkan jenama ni trending teruk di media sosial baru-baru ini bukan sekadar pizza mereka. Okey, ada lagi yang lain dan saya tengok, saya selidik. Ada katanya macam ada mango, ada macam mango mencuci mulut lah. Mango milkshake, mango float. Tapi tak tahulah sejauh mana kebenarannya sebab kita belum sampai lagi Syu. Okey. Jadi pemiliknya sendiri sebenarnya telah mencuri tumpuan seluruh rakyat Malaysia di TikTok. Dan mesra disapa dengan panggilan Pakcik Pizza. Beliau ni tular gara-gara semangat fanboy tegarnya terhadap kumpulan K-pop terkenal Seventeen, sampaikan beliau sanggup tutup kedai sehari demi berjumpa dengan idolanya. Memang sporting habis. Okey. Adakah pizza ni campuran Korea juga? Ini kita nak tanya lah. Okey. Baik, kita bersama dengan pemiliknya yang berada di talian pada waktu ini. Kita bersama dengan Saari Siron, pemilik Pizza Love Melaka. Assalamualaikum Pakcik Pizza. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia Pakcik Pizza kita. Alhamdulillah. Jadi kita seronok nak cerita, banyak nak sembang dengan Pakcik Pizza kita ni. Jadi kita nak balik pada sejarah sikit boleh Boleh. nak tahu macam mana boleh tercetusnya idea untuk menubuhkan Pizza Love Melaka ni dan mengapa pilih untuk buat pizza daripada macam-macam lagi yang ada ni. Flavornya macam-macam. Sebenarnya Pizza Love Melaka ni ialah perniagaan saya yang kedua. Okey. Yang mana yang pertama saya buat di Johor. Saya supply dengan jualan yang amat memberansangkan. Namun waktu tersebut selepas COVID dan oleh kerana saya sebagai ejen tak dapat payment, jadi saya terpaksa kecilkan perniagaan. Jadi atas janji bisnes untuk meneruskan bisnes, kami buat keputusan untuk berpindah ke Melaka. Jadi namun barang-barang bakery itu semua kami tak jual. Jadi dengan barang yang dah ada, jadi kami perlu buat keputusan apa barang yang nak dijual. Jadi melalui R&D kami cuba buat pizza. Sebab sebelum tu di Johor pun kami ada buat pizza. Tetapi pizza ni pun macam-macam jenis ada pizza. Jadi buat terus R&D sama ada nak jual pizza tebal ataupun pizza nipis. Bagi orang cuba, ambil komen semua dan akhirnya beberapa bulan kemudian kami buat keputusan buat pizza 24 jam peraman lah. Jadi dari situ alhamdulillah penerimaan pelanggan sekarang makin memberansangkan lah. Okey, alhamdulillah. Okey, nak tanya juga memang ada latar belakang macam ada pengalaman masak mana-mana ke, chef ke, sous chef ke ataupun macam mana sebenarnya? Pakcik Pizza. Saya selama 30 tahun sebenarnya lebih kepada admin dan mengurus. Okey. Tapi pada tahun 2021 saya mulakan perniagaan dalam bakery. Iaitu buat kek, supply kek. Dari situ walaupun minat memang dah lama. Jadi kita supply kek dan juga saya buka satu kedai roti. Jadi namun macam saya bagi tahu tadi, saya ejen. Bila principal tak bayar duit, jadi kita kena buat strategi perniagaan yang lebih berjaya maju lah. Jadi dari situ tu yang saya teruskan untuk buat pizza.
Jadi untuk kata boleh masak ke tidak, cuma minat sajalah. Tinggal lagi praktikal tu hanya bermula pada 2021 Okey. Segala-galanya bermula di situ. Betul. Modal ni macam mana, Cik Sa'ari? Modal nak buka perniagaan pizza ni. Besar ke modal yang diperlukan? Dan memang mula-mula dulu berniaga macam mana? Dari rumah ataupun memang dah sedia ada dah kedainya? Saya mula oleh kerana barang-barang dah ada. Jadi untuk memulakan perniagaan tu taklah begitu besar. Saya hanya menggunakan lebih kurang RM1,000 saja untuk mulakan perniagaan pizza. Iaitu lebih kepada running, operasi dan juga keperluan-keperluan lain lah. Jadi daripada situ disebabkan kedai yang ada sekarang ialah kedai yang telah diusahakan oleh adik ipar saya. Jadi saya cuba meneruskanlah. Tapi kalau perkiraan saya pada waktu tersebut, kalau kita nak buka kedai, sekurang-kurangnya pun kita kena ada untuk renovation dan lain-lain, kurang-kurang pun kena ada RM250,000 lah. Jadi kira saya bertuah waktu tersebut. Yang saya bagi tahu strategi perniagaan tu, dengan RM1,000 alhamdulillah kita dapat meneruskan perniagaan yang sebelum tu saya boleh cakap terkendala lah. Okey, baik. Dan yang ini paling menarik lah, sebab baru-baru ni pakcik juga sangat tular di TikTok sebagai fanboy 17, sampai sanggup tutup kedai demi berjumpa idola. Sejauh mana sebenarnya fenomena viral ni memberi kesan kepada jualan dan juga brand awareness Pizza Love Melaka? Sebenarnya 17 tu lebih kita nak buat community. Jadi konten-konten yang kita buat tu semua lebih kepada community 17. Memang ada impact awalnya, tinggal lagi sebab 17 ni besar grup dia, satu Malaysia. Ada juga yang datang daripada Negeri Sembilan ke Melaka semata-mata nak jumpa Pakcik Pizza lah. Alhamdulillah. Tapi dia punya community awareness tu yang pada kami lebih penting lah. Sebab tu setiap konten yang kita buat tu kita melibatkan strategi engagement dengan audience ataupun follower. Itu yang saya tutup kedai tu nak jumpa dengan follower. Selain daripada minat kita pun nak jumpa 17 group. Okey, memang sungguh ke ni? Sebab katanya macam dekat Pizza Love Melaka pun memang ada branding 17. Lepas tu ada nama pizza pun ada nama-nama ahlinya. Betul ke macam tu? Untuk pergi ke KL tu, yang tutup satu hari tu, sebenarnya saya memenangi dia kontes yang dibuat oleh penaja. Jadi baru boleh dapat pergi dan masuk ke dalam dia punya event tu. Jadi dari situ alhamdulillah saya juga dalam event tu saya juga memenangi standee yang disediakan. Jadi yang itu adalah sebahagian daripada tool untuk promosi di kedai lah. Kalau ada 17 datang ke kedai, insyaAllah diorang akan cari stand itu untuk ambil gambar bersama lah. Okey. Baik. Ani, selalu kan bila perniagaan yang kita tahu yang berdekat dengan media sosial ni banyaknya anak-anak muda kan, usahawan muda. Tapi bila kita tengok macam apa yang diusahakan juga oleh Pakcik Pizza ni yang memanfaatkan TikTok, iaitu I Mango Love 2 untuk mengubah penonton hanya minat pada video-video santai Pakcik
kan sebagai pelanggan setia dan sebagainya. Siapa yang ajar macam mana inisiatif Pakcik Pizza sendirilah untuk belajar berkaitan dengan promosi juga menerusi TikTok ni? Sebab Pakcik memang dah ada I Mango Love tu punya apa ni kan akaun TikTok. Okay. Dengan pengalaman 30 tahun dalam perniagaan, jadi salah satu keperluan yang perlu ada selain daripada kewangan, pengalaman operasi ialah marketing. Dan Alhamdulillah anak saya juga bekerja di bidang marketing. Okay. Jadi bila dia balik tu kita selalu buat perbincangan apa yang kita nak buat dan itulah yang tercetusnya idea nak buat TikTok mula-mula. Okay. TikTok dari segi coverage Alhamdulillah memang besar. Tapi dari segi engagement TikTok kalau kita ada jual barang untuk dijual secara terus adalah lebih baik. Jadi kemudian setahun kemudian baru kami pergi kepada keseluruhan sosial medsos terutama Facebook, kita pergi kepada Thread dan IG lah. Jadi dari situ coverage dia lebih besar dan pelanggan masih faham lah. Jadi bila coverage besar, orang nampak dan orang nak mula merasa. Bila dah rasa, itu tanggungjawab kami. Pastikan kualiti mesti yang terbaik supaya pelanggan beli, dia akan buat repetition semula. Okey, baik. Dan saya tak boleh bayangkan sebab bila sebut mango tu kan, kalau kita biasa mango float, mango milkshake, tapi cendol mangga Syu pernah rasa tak? Belum. Tapi ada di Pizza Love Melaka. Wow. Betul tak Pakcik Pizza? Betul. Itu salah satu favourite orang-orang yang datang beli cendol. Nak kena cuba. Kena cuba tu. Kena cuba nanti kan? Okey. Tapi kita nak tahu juga macam tadi kan Hanis sebut menu-menu yang mungkin jarang kita nak dapat dekat tempat lain tapi ada menerusi Pizza Love Melaka ni. Siapa yang buat R&D, siapa yang buat research, siapa yang macam kita kena buat ni menu-menu yang macam ni orang suka. Siapa antara pembantunya Cik Sari? Semua ketua dia punya say tu kata putus saya lah. Tapi saya usaha ni lebih kepada 3 orang saja. Saya, isteri saya dan anak saya. Jadi yang anak-anak yang lain hujung minggu dia akan bagi pertolongan jugalah. Jadi semua sama R&D kami bertiga je lah yang buat. Tapi pendapat tu daripada ramai orang lah sebab kita bagi pizza awal-awal dulu kita bagi pizza kepada saudara-mara, orang-orang yang muda-muda suka pizza dan lain-lain orang lah. Okey, baik. Dan dalam masa yang sama, kita melihat kelebihan Pizza Love Melaka ni bila saya tengok ni harganya yang sangat berpatutan tapi cumalah dengan kos bahan mentah yang sering naik turun sekarang kan. Bagaimana sebenarnya Pakcik Pizza kita ni, Cik Sari ni kan kawal kos supaya syarikat tetap untung tanpa membebankan poket pelanggan. Sebab yang menang tu ialah satu rasanya, yang keduanya adalah bila harganya tu pun macam sesuai lah dengan poket pelanggan. Tapi kita tahu pun sebagai peniaga mesti kena tanggung juga beberapa kos yang naik turun. Jadi bagi Pakcik sendiri macam mana mengawal dari segi aspek kos tersebut? Pertama sekali, 2 kos yang paling besar yang perlu kita tengok lah. Yang pertama ialah raw material. Macam tadi barang turun naik. Bila barang turun naik, apa yang selalu kami buat ialah dalam bisnes F&B terutamanya, cash flow sangat penting sebab kita perlukan cash flow untuk buat pembelian. Sebab pembelian kita tak begitu besar, jadi pembekal nakkan cash.
Jadi kita selalu cari barang yang sama tapi di tempat yang lebih murah. Termasuklah transport cost ke apa ke, segala cost yang terlibat kita akan cuba pastikan barang lebih murah. Kalau satu tempat baik harga, kita cari tempat yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua ialah belian secara bukal. Contoh cheese, tepung. Barang ni kita terpaksa beli dalam bukal. Tapi kelebihan beli barang bukal ialah kita dapat kos yang lebih agak murah banding dengan harga di tempat lain. Yang kedua. Dan yang ketiga, bagi memastikan keuntungan, kita punya manpower tu, sebab tu kita gunakan lean. Maksudnya nipis saja manpower. Saya, isteri saya dan anak. Anak-anak dan juga hujung minggu ataupun bila sibuk kita akan gunakan part time. Jadi faktor itu sangat besar lah kos manpower. Jadi dengan cara itu kita bertindak untuk beri keuntungan juga kepada pelanggan dari segi harga. Tapi mungkin tak dapat diteruskan untuk jangka panjang. Tapi Alhamdulillah setakat ni kita boleh tampung lagi lah dengan apa yang kehendak pelanggan. Itulah sebab bila sekarang ni selagi masih orang mencari, maknanya perjuangan tu akan tetap diteruskan walaupun harga tu naik turun. Tapi itulah dia macam kami ni duduk di Kuala Lumpur. Pergi ke Melaka tu harap-harapnya lepas ni ada rezeki lah untuk singgah ya. Tapi cuma nak tahulah bila dah jadi viral ni selalulah penuhnya. Jadi kalau daripada Kuala Lumpur tu nak datang tu boleh ke buat macam tempahan awal ke, buat booking ke, buat reservation tempat ke, ataupun macam mana sebenarnya? Alhamdulillah, soalan yang sangat baik. Sebab itulah kami kadang dimarahi oleh pelanggan sebab barang habis. Jadi didasarkan memang WhatsApp lah. WhatsApp, kebiasaan pelanggan yang dah biasa dia akan WhatsApp sebelum pukul 10. Jadi dari sebelum pukul 10 tu kami akan susun order semua, tengok keperluan. Kalau maksudnya lebihan banyak sangat, kita cakap pelanggan kita tak sanggup lah. Sebab pernah berlaku kita ambil semua order daripada tempahan, menyebabkan orang yang datang habis awal dan dia betul-betul tak puas hati. Dia pergi medsos cakap kita tak rancang yang baik lah. Jadi untuk beri kepuasan kepada kedua-dua, yang walk-in dan juga tempahan, kita limitkan yang tempahan. Jadi dua-dua boleh datang. Tapi dinasarkan memang buat tempahan awal lah. InsyaAllah kita sediakan ikut masa pelanggan nak. Baik. Jalan operasinya pula hanya separuh hari 11.30 ya? Ya, kita mula 11.30 hingga pukul 5.30. Maknanya sekarang tutup lah. Sekarang hari ni tutup kan? Hari Khamis tutup kan? Hari Khamis tutup. Ya, hari ni tutup. Hari yang lain kena datang waktu-waktu yang itulah show itulah kata kalau ada rezeki kita nak pergilah, kita nak cuba semua kalau boleh. Betul. Seorang satu ambil biar kita rasa semua. Boleh. InsyaAllah. Okey, baik. Jadi kita nak dengarlah nasihat ya Pakcik Pizza kita ni, khusus pada anak muda kan, Pakcik Pizza angka haji pun ada panggilnya tu kan? Angka haji pun panggil. Okey, anak-anak muda yang nak berniaga, mungkin mereka nak pergi macam ni lah, kan buat pizza, pizza dan juga menu-menu yang mungkin orang kata nak mendapat perhatian tu mungkin susah, tapi kena kerja keras sikit untuk orang percaya dengan kita. Okey, mungkin Encik Sari ada beberapa pesanan kepada anak muda yang nak mula berniaga dalam bidang F&B contohnya, tapi mungkin bermula dengan poket yang kecil, modal tak besar kan. Macam mana? So, pengalaman saya dan juga dalam perniagaan ni, yang penting kita, orang yang nak mula berniaga mesti kena ada ilmu. Yang kedua kena usaha. Yang ketiga kena Islam yang kuat.
Yang keempat, kena sentiasa berdoa. Dan kelima, tawakal. Okey, itu yang paling penting. Itu yang penting. Kalau mereka ceburkan diri tanpa ilmu, terus teranglah memang mereka merancang untuk gagal lah. Okey. Baik. Saya ada satu soalan tambahan. Sebab adakah nasihat ini juga terpakai kepada mereka? Sebab saya selalu dengar saya mensimbang orang yang dia nak berhenti kerja sebab nak berniaga. Dan keduanya mungkin bila pencen, dia merancang untuk berniaga. Tapi dia punya latar belakang tu tak ada pernah ada pengalaman berniaga. Tapi macam teringin lah macam daripada pencen ni kan, baiklah kita berniaga, buka macam booth depan rumah je ke, macam tu kan. Adakah nasihat yang sama turut terpakai kepada golongan ini, Pak Cik? Ya, nasihat itu masih adalah lebih tepat untuk mereka sebab mereka banyak duit. Ingat dengan duit tu boleh buat apa saja. Saya pun dah jumpa ramai orang apabila mereka tak merancang tanpa ilmu, dia orang juruskan diri ke dalam perniagaan, tak kira lah perniagaan apa pun, dan kita tengok mula mungkin nampak berjaya tapi di kemudian dia gagal sebab banyak lagi bidang-bidang ilmu yang dia tak kuasai. Okey, baik. Jadi itulah. Kita tak boleh nak langgar je kan. Boleh. Tapi hati kena kental. Betul. Nasihat untuk orang yang nak pencen, kalau nak buat betul, nak buat perniagaan, buat waktu mereka bekerja. Mulakan sekarang ni maknanya sebelum pencen. Ya, betul. Maknanya mereka dah ada backup bila kalau apa-apa berlaku. Betul-betul juga kepersediaan awal orang kata. Jangan bila dah berhenti tu baru nak mula, dia macam merangkak balik tu. Okey. Baik, jadi apa pun kita ucapkan selamat maju jaya lah kepada Encik Sa'ari Siron, pemilik Pizza Love Melaka. InsyaAllah kalau ada masa kami pun akan sampai. InsyaAllah. InsyaAllah. Tak ada arah melintang. Bila datang ke Melaka. InsyaAllah. Hujung minggu ni Hani ada dekat Melaka. InsyaAllah. Saya akan order melalui Hani lah. InsyaAllah. Okey, baik. Terima kasih kerana bersama dengan kami petang ni. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Lagi di Melaka. InsyaAllah. Okey, mana lagi Melaka lah. Ya. Okey, baik. Itu dia tadi kita bersama dengan Encik Sa'ari Siron ataupun nama mesranya Pak Cik Pizza orang panggil, yang merupakan pemilik Pizza Love Melaka. Ya, betul. Okey, kalau ada rezeki pergi ke sana jangan lupa singgah. Tapi macam kita kena letaklah dalam dan diri kita bahawasanya macam bila viral ni, pergi tu mungkin tak dapat memenuhi permintaan kita. Kadang dah habis. Kadang-kadang macam dah sampai beratur tu, sampai turn kita habis. Sabar banyak. Kena cuba banyak kali. InsyaAllah rezeki dapatlah kita rasa. Okey, baik. Sekian saja untuk Pocket Biz waktu ini. Saya nak sebut Pocket Love tadi. Pocket Love. Love Pizza tadi kan Pocket Love sebut. Aduh, hai. Boleh juga. Okey, baik. Sekian saja untuk waktu ini. Minggu depan akan kembali lagi untuk Pocket Biz dalam cerita yang lain pula. Terus dengarkan Bernama Radio untuk anda.